dan beberapa hadis yang menakuti akan orang yang meninggalkan sembahyang. Dia ada cerita juga hadis-hadis tentang orang yang meninggalkan sembahyang. Sembahyang ni adalah amalan yang paling penting sekali dalam amalan-amalan yang Allah fardukan pada kita. Dan dialah yang akan ditanya mula-mula sekali. Sebut dalam satu hadis, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu fil qabri as-salah. Perkara pertama yang akan ditanya kepada seorang hamba di dalam lubang kubur, iaitu semayang dulu. Nampak? Semayang dulu tanya. Nombor satu. Dan kalau ada, kalau tak ada semayang berat. Nah, dia tiang agama. Tak ada semayang, tak ada Islam, kerana dia rukun. Macam semayang ada 13 rukun. Kalau tak ada rokok, orang tak panggil semayang. Sujud, rukun semayang. Tak ada sujud, bukan semayang. Walaupun baca Fatihah sedap daripada Syekh Basri, walaupun semayang Isya kita bahang surah Yasin rakaat pertama, tapi sujud tak ada, bukan semayang. Kerana tinggal satu rukun. Maka tak ada semayang dalam kehidupan seseorang, bukan Islam. Kerana Islam 5 rukun, salah satunya semayang. Tak ada serukun, bukan Islam. Man la salatalah la dinalah. Siapa tiada semayang baginya, maka tiada agama Islam baginya. Dah guna jadi Melayu saja. Nampak? Bapa panggil Melayu? Pasal tak semayang. Dia tukar di Jabab Dataran, bawa MyCard IC. Khabar ke dia, saya nak buang nama Islam. Bapa? Pasal saya tak semayang. Orang ngajar kata kalau tak semayang, tak boleh Islam, Melayu saja. Orang Jabat Dataran kata, kalau gitu aku Melayu juga. Ada pula. Nah, jahat-jahat kita pun kalau semayang, Allah tengok kepada kita. Perapok kerja perapok, tapi hak semayang tengok semayang sama tak? Tadi jawab. Perapok ni semayang 5 waktu tak tinggal. Perapok ni dah lah perapok, dah semayang pula. Sama tak? Tak sama. Orang yang mengerjakan semayang jangan main-main. Walau jahat sekalipun, tak, tapi dia ada tiang agama. Bukan molek dia buat jahat tu, tapi dia masih ada asas Islam dalam diri. Itu kena jaga. Nah, kita buat lagi masa gini rajin mayang tak sibuk kan, bolak wak kali. Nah, nak hari nikah pengantin. Nah, dah juru solek mari, nak sanding lagi, nak duduk atas pelamin. Pukul 11 ni main sobek muka ni. Mulut anak anjing. Faham? Nak suruh merah, sini nak suruh hijau, sini nak suruh kuning. Nah, panggil juru solek, dah 2 jam baru siap muka. Mata gatu Cina muka. Nah, orang baroh dah takkan nak sapu, mula ambil wudu. Nah, upah MyCard saja 80 riyal lah ni. Nah, nak duduk atas pelamin, dah bukan siap setengah jam sanding, nang beseng baju. Nah, mula-mula baju Melayu teluk belanga, batu teluk lipat. Macam-macam teluk tu bi. Nah, batu pakai sari je dia gak puang. Lelaki pakai yakling, kain putih, junjung meja, jual kacang. Pakaian Cina gak, dia Islam pakai Cheongsam nikah. Nah, pakai Cina, baju cair merah Cina Cheongsam, ikan kalau seekor duk lepak tak ada. Oh, dah masuk asar, Allahu Akbar. Nak ngating dalam hati kata Allah, aku dak mayang di leher. Syaitan berkata, Allah bukan sokma bah, sekali-sekala. Tu mainan kita tak? Dia agak kita sekali-sekala, 2 kali 2 kala. Lah hitam putih teru tak ada kala. Dah. Bukan sama sekali sama hidup. Nah, kita pun tinggal satu waktu semayang. Kata sahabat, 6,000 tahun bakar dalam api neraka. Satu waktu dengan sengaja. Dalam mazhab Hambali, satu waktu tinggal kafir laknatullah. Nampak? Jumhur ulama lembut sikit. Tinggal semayang fasik tak kafir. Mazhab Hambali kafir. Man tarakas salata muta'ammida faqad kafara jihara, Nabi kata. Dia pegang hadis tu. Siapa meninggalkan satu semayang dengan sengeleng, dah kalau nikah tu sengeleng tak tinggal. Sengeleng faqad kafara, bukan fakafara, faqad. Qad ni masuk di PM Madi. Orang ngaji kau tahulah. Mana taukid, sungguh bukan lawak, bukan gurau. Jadi kafir, bukan kafara saja, jihara, terang-terang atas darat kering dah kafir. Allah Rabbi. Nah, satu waktu.
Muja ada kat jung ulama kata pasal. Neh. Orang bangsa dak mayang aku lahu. Nak mari dalam hati pengantin dah orang beriman dia ada ilham kau. Neh. Setan seluh lalu bukan sama sekali-sekala. Neh. Ha. Tu pengantin, mak dak mayang kau. Daripada pukul 11 tadi ni salang temu natu. Bakul bawang gini buat buah piti. Nak siap 10, siap 10, siap 10. Nak balik nak cing tak pergi, cing lah kain. Dah sayang ni nak salang. Terima menatu punya pasal satu waktu semayang tinggal. Tak. Ayah luar tak mayang kau. Daripada pukul 12 duk salang duk jaga kat pagar takut orang tembak. Nak ni dengan kelepel orang ngain, berapok pakai. Tak ada aja pakai baju Melayu ni. Kocek nang dua atas belakang sama. Bagi salang ni. Nak. Tak apalah tu. Dak semayang. Neh, galik dak semayang. Dak semayang bukan Islam, Melayu. Orang dulu kalau orang minta anak nak nikah, oh dia siasat. Main surah mana? Nadah sejik mana? Orang lagi siasat. Learning. Tak egar dak semayang. Undur gostang masjid. Lagi. Ada apa-apa. Nak. Kalau semayang, orang tak tengok learning. Nak, orang tengok harta. Ni zaman kita, zaman harta menjadi Tuhan. Pitih jadi Tuhan kan? Likulli ummatin sanamun wa sanamu hadhil ummati ad-dananir wad darahim. Nah. Tiap-tiap umat ada tok pekong. Tok pekong umat kita ni pitihnya. Dua orang mari mitok anak dara. Belum asal seorang, lepas asal seorang. Hak belum asal orang main surah, orang main sejik. Tapi pakai motor dakak je. Tengah hari dia kabar me'im. Tang ni dua orang nak mari tengok mu. Neh, mu pilih lah mana-mana. Nak, anak dia kata, mak tengok kan kita tak pandai, mak pilih lah, mak kenang kita kenang. Belum asal, mari kepeng, bunyi. Orang dakak buruk. Tokak tak ada, sandal di batang pisang gitu. Orang surat. Kitab dua teh gulung duk laraga. Bang. Kais kebang sakut dia anda. Orang juru sangat. Nak, habis kapung dah dah kitab. Berakhir semayang jemaah. Orang terakhir tu bangun dah mandi nak pergi semayang. Nak, juru sangat. Tapi dah rot cetong. Tokak tak ada sandal biar tangga gitu betul sikap. Nak, kosing boleh akak kosing. Naik atau mak kau mak dia tu beranan nak jadi natu aku. Nak tokak apa ada pitih nak beli nak jadi natu aku. Walau berjuruh sekalipun payah. Pasal apa? Nampak dah miskin. Pasal pula mari masjid. Hak boleh tubik kepala kok cermin atas sang ruh. Mak dia masjid. Dak nampak dah hak tadi tu. Itulah hak tadi pula orang dakak tu sudah turun daripada rumah, start tu cabut esok. Khapung tembok tu dia jatuh esok. Nak, siapa lalu masjid. Jadi balik pegang esok gitu tadi. Masjid pula siapa seorang lagi pakai kuk, pakai ta. Nak, Allahu Rabbi. Gamuk-gamuk mak dia nak ambil hak ni waktu tu. Aci jawab dengan jujur dan ikhlas. Orang lain ni ambil hak ni. Pasal belum asal. Hak lepas asal lah, tak sawak lebar lah. Nampak tak? Gitulah lumrah hidup manusia sekarang ini. Kebendaan semata-mata. Tak? Orang dulu girisi main surah mana, tahu dah. Kita beri keputusan lah, sebulan kita keputusan lah. Kita beri keputusan, kita boleh nak setuju selalu. Nak? Kita tanya orang, surah mana orang ni, budak ni main. Nak? Orang kata surah ni ada mau sini. Kita tengok, ya sungguh? Ya. Nak? Siasat, risik, puas hati. Orang semayang 5 waktu. Baru buat natu. Ni tak semayang, haram buat natu. Walaupun sah nikah. Imam Ghazali kata siapa ambil orang yang tidak semayang, buat menatunya, maka dia telah berdosa besar. Kerana sama dengan hukum memutuskan silaturahim. Kerana anak perempuan adalah amanah. Haram kita beri kepada orang fasik yang tidak tunduk kepada Allah. Orang yang tak mau tunduk, sujud kepada Allah, lebih jahat daripada iblis. Kerana iblis sujud kepada Allah. Iblis hanya tak mau hormat kepada Nabi Adam. Kalau Tuhan suruh sujud kepada Allah, iblis sujud. Doa sikit.
Iblis cuma tak mau tunduk pada Adam. Orang tak semayang, tak mau tunduk pada Allah. Jahat pada setan. Betul tak? Ada. Iblis-iblis pun berderu rawat netu. Boleh ada. Nak nolak jadi wakil rakyat iblis. Tak semayang? Nak jadi ketua pejabat. Sayyidina Ali kata orang tak semayang jangan ambil kerja dengan kita. Tak boleh. Kalau tahu ada semayang, staf kita tak semayang, suruh semayang. Tak semayang, pecat. Itu baru ya tanda kita cinta kepada Allah. Maka orang yang tak suka tunduk pada Allah, aku musuh orang ni. Baru comel kita. Nah, ni orang piti kita, baru kita cinta kepada dia. Baru kita baik, baru kita malu mata. Nah, tak ada kira siapa-siapa pun kalau dah tak mau tunduk kepada Allah, walau kanu aba'ahum aw abna'ahum, al-ayah Tuhan kata, sekalipun pakmu atau anakmu, mereka adalah musuh kita kerana tak mau tunduk kepada Allah. Nah,